Geran individu dan geran strata adalah dua jenis geran yang berbeza. Berikut adalah penjelasan mengenai perbezaan antara kedua-duanya. Perbezaan yang pertama adalah jenis hartanah. Bagi geran individu dikeluarkan untuk hartanah yang berstatus rumah teres, banglo, kondominium yang tidak dipecahkan pada unit berasingan, tanah atau hartanah bebas. Geran strata digunakan untuk hartanah bertingkat seperti kondominium, apartmen, rumah pangsa atau mana-mana projek yang melibatkan pemilikan bersama. Perbezaan yang kedua pula adalah maklumat dalam geran. Dalam geran individu, nama pemilik dan butiran hartanah seperti sempadan tanah dan keluasan tanah dicatatkan. Geran strata pula mengandungi maklumat berkenaan unit yang dimiliki oleh pemilik serta bahagiannya dalam kemudahan bersama. Contohnya seperti tangki air, lift, taman dan lain-lain. Perbezaan yang ketiga adalah pemilikan. Pemilik geran individu adalah pemilik tunggal atau pemilik bersama. Ini hanya sekiranya ada pemilik bersama seperti dalam kes pasangan atau ahli keluarga yang memiliki tanah bersama. Untuk geran strata pula, pemilik geran strata hanya memiliki unit yang dinyatakan dalam geran. Sementara kawasan bersama seperti ruang terbuka, tangga atau kolam renang dimiliki secara bersama dengan pemilik lain dalam bangunan atau kompleks tersebut. Jadi di sini kita boleh nampak perbezaan utama untuk kedua-dua geran ini. Geran individu memberi hak milik penuh terhadap tanah dan bangunan secara keseluruhan. Manakala geran strata pula memberi hak milik terhadap unit individu dalam projek bertingkat dan pemilik bersama-sama memiliki kawasan dan kemudahan bersama dalam bangunan atau kompleks. Dapat sesuatu? Follow for more. Aska.